Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, selamat berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dapat menunaikan amal ibadah dan pada anda semua sudah pastilah di peringkat awalan ini, awal-awal Ramadan ini sudah pasti kita punya ruang masa yang cukupnya untuk kita pelengkapkan ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan. Baik, jadi dalam YouTube FJ Firdaus Jaafar, saya harap tuan-tuan boleh subscribe dulu untuk tambahkan saya punya engagement. Okay, yang pertama tuan sekalian, patutlah baru kita tahu semalam ataupun dalam minggu ni panas isu SPRM, siasat bekas pegawai bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tuan-tuan sekalian, patutlah akhir-akhir ni saya tengok semasa pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada saja insan-insan manusia-manusia yang dia punya sokongan dia panas-panas suang. Dia punya sokongan dia tak bersungguh-sungguh. Dia sokong pun ala-ala, dia pun nak petikai, dia pun masih tak boleh menerima senario ataupun keadaan yang semasa. Orang ni tuan sekalian dia ada dalam bentuk-bentuk ketidakpuas hatinya. Kononnya PMN ni tak pandai mengurus, kononnya tak boleh pergi ke mana. Okay. Dalam pelbagai andaian mereka cuba mengandaikan dan mereka juga mengisu boleh saja tembuk atap dan pelbagai cara untuk mengajak masyarakat dan rakyat Malaysia kononnya boleh terimalah sekira mana ingin berlaku tembuk atap itu kononnya boleh terimalah. Tuan sekalian, jadi apabila berlakunya pendedahan dari SPRM ini, rupa-rupa tuan sekalian, mana manusia, pemimpin politik yang tak semulu, yang pembangkang tak isah tau. Yang tak semulu dengan, yang kerajaan yang tak semulu dengan Datuk Seri Ibrahim. Sebenarnya ada satu benda yang tersimpan, rahsia yang tersimpan, yang kini dah bocor. Dah meletup, orang kata, dah pun menjadi sebaran rahsia yang telah diterdedah dengan ada 170 juta nilai ringgit ataupun pelbagai dalam berbagai duit dan berbagai dolarnya dan sebagainya dan 7 juta ringgit nilai harga emas. Tuan-tuan sekalian, ini politik apa? Pemimpin ni nak apa sebenarnya? Pemimpin nak apa? Dalam tempoh yang pendek tu kamu dah sakau banyak tu. Dan kalau untuk menyelamatkan keadaan, Ismail Sabri mesti keluar dan buat kenyataan kenapa diperoleh oleh pegawainya. Jangan tunggu pendakwaan. Kalau Ismail Sabri rasa dia bersih, dia tak terlibat, dia tak tahu apa, dia kena buat sedia media mengesahkan duit yang diterima oleh didapati ditangkap bersama pegawai-pegawai ini, langsung dia tak tahu apa. Itu ya cabaran kita. Dia kena katakan saya tak tahu duit ni mari mana, dia tak tahu siapa, bila dia orang ambil, bila dia orang kutip. Kalau Datuk Ismail Sabri bekas PM yang 9 ini nak bersihkan nama dia, kalau dia gagal buat tempoh yang terdekat, sudah pasti dia tahu dari mana untuk apa-apa tujuan. Itu tuan sekalian, kita sebagai orang rakyat Malaysia tengok, nak tahu juga apa sebab dalam tempoh yang pendek engkau dapat menarik sebanyak itu duit ataupun lebih yang telah pun dihabiskan, wallahu a'lam. Tapi kita berhak bertanya. Satu. Yang kedua, di zaman PMN ini saya sebut banyak kali dah, sudah habis. Berakhir sudah ahli politik yang nak kaut keuntungan melalui kuasa. Tapi kalau ada lagi, SPRM sila tangkap. Buat siasatan, tangkap. Walaupun mereka menyokong berada dengan PMX. Jadi, jujur wahai SPRM, siasat terus, jangan peduli. Baru kita tengok siapa sebenarnya yang betul-betul jujur dan ikhlas dalam mentadbir negara ini. Adakah masih punya pemimpin yang sakau menyakau dana awam, duit rakyat, ataupun mereka masih seronok dibelenggu mimpi dengan ketamakan mereka setelah diberi kuasa kepada mereka. Jadi kami sebagai rakyat ingin melihat apa yang berlaku, tangkap saja, dakwah saja, siasat saja.
biar rakyat faham inilah kerajaan paling telus dan kerajaan yang nak menyelamatkan dana awam, dana rakyat ataupun kerajaan yang mentadbir tanpa rasuah, tanpa unsur-unsur rasuah, yang mana rasuah tadi boleh menggadaikan negara ini. Negara yang ada tokeh, ada tuan. Kalau negara ini hidup mereka, pentadbirannya, kuasa ada pada mereka, tapi terpaksa tunduk dengan kehendak pemberi rasuah. Bermaksud pemimpin sudah hilang wibawa, sudah hilang kekuatan. Kalau pemimpin itu hidup mereka dikelilingi oleh pemberi rasuah dan pemimpin pula menjadi mangsa ataupun menjadi manusia penerima rasuah. Jadi itu dulu untuk kali ini. Selamat beribadah sepanjang Ramadan. SPRM teruskan cengkamanmu, kuasamu demi memastikan Malaysia ini selamat dan bebas daripada rasuah, ar-rashi wa murtashi wa kulluhum finnas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.